Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, jumpa lagi video yang seterusnya. Sekarang kita nak try daftar Google Flow. Okey, nak daftar dah masuk sini, klik di sini, create with Google Flow. Kata-kata ni klik sini. Okey. Okey, dia akan tanya ni like where people sebenarnya saya pernah lupa benda ni kan. Okey, ni kalau nak email boleh klik sini. Boleh klik. Kalau tak nak, tak payah, tekan next saja. Okey, review our policy. Dia yang baru ni 19 Mei hari tu. Kan? Ni dia katalah data kita apa benda semua ni, baca ni, okey, maklumat ni. Okey. Continue. Okey, dah masuk. Dan kita automatik didaftarkan sebab saya gunakan Chrome yang memang ada akaun saya kan. Akaun saya. Jadi dia automatik daftar kat sini. Tu Amulia Handsome. Okey, kita dapat 50 Google Flow credit. Okey. Pada credit refresh daily. Okey, dah masuk. Ni mana dah masuk? Dah masuk ni. Dia akan keluar sini. Dan kat sini ada new project. Okey. Kita klik kat sini new project. Okey, dia akan keluar macam ini. Okey, bila keluar macam ni, kita kena tekan ni iklan ya. Ni dia pengenalan sebab dia baru je. Flow yang versi baru ni baru keluar. Dia supaya kita tengok iklan dia ni. Kita klik je lah next. Ini apa error ni kan. Forward. Ni tekan next ni. Next. Bacalah kalau nak baca kan. Kalau tak nak baca pun tekan je next. Next. Dia cerita ni. Semua dia cerita ni lah. Flow tu baru tu kan. Ni boleh tukar orang semua ni kan. Boleh tukar baju. Tapi muka konsisten. Tak berubah kan. Okey, dah tengok semua. Tekan get start. Okey, barulah kita masuk ke dalam Google Flow kita. Tadi ingat kita buat apa? New project. New project. Sekejap saya buka ni ya. Kita klik Flow sini. Okey, dari muka depan tadi kita klik ni kan. New project. Kita check bawah sikit. Okey, nampak ni. Ni adalah new project. Yang inilah. Sebenarnya ini adalah new project. Untuk first kali, bila dia buat new project, kita kena ubah nama di sini. Pilihlah sama ni. Ni kita nak buat apa? Project. Video. Contohnya. Kita nak buat video kucing. Ataupun projek kucing. Bagilah nama apa kat sini. Projek kucing. Dan tekan right. Okey, sebab apa ni penting? Sebab kalau dah banyak nanti kita akan pening. Kalau kita tak ubah awal-awal. Tengok sini ya. Kita refresh. Sebab dia dah ada ni. Projek kucing. Okey, kalau kita tak buat macam ni. Ini pengalaman saya lah. Ni saya pakai akaun yang free. Kalau tak buat ni awal-awal, kita akan pening. Okay, contoh saya pilih new project. New project. Nampak, dia dah buat projek yang kedua ni. Dia tulis sini kan. Terus ubah sini. Projek. Apa? Orang. Apa? Saya pun tak ada idea nama dia. Projek kerajaan. Contohlah. Saya pun tak ada idea. Okey, itu tip yang pertama. Okey. Saya tutup balik Okey, ni URL kita pergi. Bila setiap kali kita buka, kita punya Google Flow, dia akan keluar macam ni. Dan dia akan keluar sini. Ni nama projek. Dalam projek ni, bila kita klik sini, dalam projek ni, nanti dia, projek ni kira macam folder. Macam folder.
Jadi dalam projek ni barulah kita buat gambar macam-macam kat sini. Itu pun nanti kita akan susun-susun lagi. Okey, faham? Tip yang pertama, buat dulu ni. Bila buka baru, kita mana kita nak edit nak buat gambar. Oh, dekat sini kita klik new project. Kita pun tak tahu, kita pun tulislah kat sini. Buatkan gambar kucing. Dia pun buatkan gambar kucing. Tentu. Kemudian kita buat lagi. Kita buka lagi. Ada lain. Google Flow kan. Kita pun klik sini. Nak buat gambar pejabat lah. Kita klik kat new project. Kita pun cek ni. Buatkan gambar pejabat kerajaan. Dia pun buatkan gambar. Kemudian hari lain pula. Kalau kita tak banyak lagi, dia senang. Tapi bila dah banyak, kita sekarang nak buat ni lah. Gambar kita nak jual kek kan. Kita buatkan gambar kek yang macam dalam iklan. Macam tu. Apa berlaku bila dah banyak-banyak kali kita buat. Okey, kita tengok sini Kita buka flow. Apa yang berlaku adalah macam ni. Ni gambar kucing, ni gambar pejabat. Ini projek kucing, ni projek pekerja kerajaan. Ini apa? Dia punya nama ni Mei 31. Kalau kita tak edit awal-awal, kita akan pening. Ni baru 3 kan. Kalau hari tu kita buat banyak gambar, 50 gambar. Kalau gambar dia free banyak-banyak pun boleh. 50 gambar dia akan buat Mei 31. Kita pun keliru. Jadi awal-awal saya cadangkan terus tukar. Kalau terlupa tukar boleh klik kat sini. Ni apa? Kucing manja. Tekan right. Yang ni pejabat buruh. Contoh. Ni apa tadi? Macam tadi. Ni gambar kek kan. Ni terus kat sini pun boleh edit sini. Kek jualan. Dan okey. Folder ni dia kira macam folder. Baik sini. Okey, ni baru tip awal kita belum start betul-betul ni. Ni tip awal yang saya nak bagi tahu ni. Jadi ada 3 ni. Jadi kadang kucing, sini pun kucing tapi projek lain ni pun kucing. Jadi depan tu memang kita nampaklah gambar macam ni. Tapi kadang depan tu gambar kek, daripada kek dia jadi benda lain kan. Kemudian kita jual produk lain. Jadi depan gambar kek. Dia kata, ni kek kita bukan nak cari yang kek, kita nak yang kita jual beg tu kat mana. Gambar yang kita jual beg tu kita dah buat. Video yang kita buat jual beg tu kita dah buat. Tapi mana video dia? Kita nak cari, kita akan pening nanti. Jadi bila ada tajuk ni, okey, baru kita tahu, ni untuk kek jualan. Ataupun ini contohlah. Ni projek iklan produk TikTok. Contoh tempat ni kan. Kita kat sini. Yang iklan TikTok kat sini. Yang ini video promosi kerajaan. Contoh. Yang ni kita buat tajuk dia test from binatang. Contoh macam tu, dia senang nak cari. Okey, itu tip yang pertama. Okey, jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.